Yang viral-viral ada dekat sini sekarang. Yang ini event dekat sebelah Maidan MITC. Lebih daripada 100 vendor yang ada dekat sini. Ada vendor yang baru, ada juga vendor-vendor yang famous. Rasa Fusion Food Festival, lebih wangi dengan perfume Paradise. Dia baru lagi start 4 hari bulan sampai 7 hari bulan Jun 2026. Yang mana lama dah tak pergi merayau Food Fest ni, bawalah family dekat sini ramai-ramai. Saya perasan tadi, banyak yang famous-famous kali ni. Tadi saya pergi pun dah lambat dah, dalam pukul 6 petang macam tu. Dia punya ramai macam semut. Mungkin ramai yang lepas geram. Melaka ni dah lama tak ada event. Yang duduk hutan Perca, yang duduk Jasin, yang duduk Sungai Rambai, dah boleh keluar rumah dah. InsyaAllah selamat. Orang luar Melaka pun sanggup datang Melaka pergi event ni. Kita orang Melaka tak boleh pergi. Vendor-vendor yang ada dekat sini, daripada makanan kanak-kanak sampailah makanan orang dewasa, semua ada. Ramai artis yang terlibat kali ni. Influencer pun ada. Saya bagi tahu sekali lagi, daripada 4 hari bulan Jun sampailah 7 Jun 2026. Daripada pukul 12 tengah hari sampai tengah malam. So kalau kau tak dapat pergi tengah hari, kau pergi belah petang. Kalau kau tak dapat pergi petang, kau pergi belah malam. Lagi satu nak bagi tahu, kalau dah membeli dekat sini ada lucky draw bernilai RM10,000. Tapi kan kau jangan lupa beli perfume dekat sini, perfume Paradise ni. Apa lagi tunggu? Dah boleh pergi serbu ramai-ramai. Boleh tengok video ni sampai habis, menu-menu apa lagi yang ada. Okay, bye.